Kad merah, mengubah segalanya. Harapan Johor Darul Ta'zim, JDT, untuk membawa pulang mata berharga dari Jepun lebur, selepas insiden dramatik pada babak pertama, membuka laluan kemenangan buat Sunfresh Hiroshima. Walaupun Harimau Selatan bermula garang dengan gol awal, kelebihan pemain yang dimiliki tuan rumah, akhirnya menjadi penentu keputusan perlawanan yang penuh debaran ini. Sunfresh Hiroshima menewaskan Johor Darul Ta'zim, JDT, 2-1 dalam aksi ke-7 Liga Juara-Juara Asia 2025-2026 yang berlangsung di Edion Peace Wing Hiroshima pada Selasa. Pasukan tuan rumah menurunkan Keisop Osako di posisi penjaga gol, Hayao Kawabe sebagai arkitek tengah, dan Akito Suzuki mengetuai jentera serangan. JDT pula mempertaruhkan Andoni Zubia di pintu gol, serta gandingan Joao Figueiredo dan Jairo da Silva sebagai sandaran utama serangan. Harimau Selatan memulakan aksi dengan cukup agresif, apabila berjaya membuka jaringan seawal minit ketiga, menerusi penyudah menarik Marcos Guilhem, sekaligus mengejutkan penyokong tuan rumah. Tersentak dengan gol awal itu, Hiroshima segera meningkatkan tekanan, melalui beberapa serangan berbahaya yang diketuai Sota Nakamura. Detik penting perlawanan hadir pada minit ke-18, apabila Hiroshima dianugerahkan sepakan penalti, selepas bola terkena tangan pemain JDT, Jonathan Silva. Akito Suzuki tenang menyempurnakan sepakan tersebut untuk gol penyamaan, dan situasi menjadi lebih sukar buat JDT, apabila Jonathan Silva turut dilayangkan kad merah, memaksa skuad Harimau Selatan beraksi dengan 10 pemain. Kedudukan 1-1 kekal hingga tamat separuh masa pertama, namun kelebihan pemain jelas memberi kelebihan kepada tuan rumah. Memasuki babak kedua, Hiroshima tidak menunggu lama untuk menghukum, apabila Akito Suzuki sekali lagi mencetak nama sebagai penjaring pada minit ke-47, sekaligus meletakkan pasukannya di hadapan. Walaupun JDT cuba bangkit, dengan beberapa percubaan serangan balas, pertahanan kukuh pasukan pemanah ungu, berjaya mengekang segala usaha tersebut sehingga whistle penamat. Perlawanan berakhir dengan keputusan 2-1, memihak kepada Sunfresh Hiroshima. JDT kini akan menumpukan perhatian kepada aksi terakhir peringkat kumpulan, menentang Vissel Kobe pada 17 Februari di Stadium Sultan Ibrahim, manakala Sunfresh Hiroshima dijadualkan bertemu FC Seoul pada tarikh sama.